tanpa melengahkan masa, pihak majlis dengan segala hormat menjemput dan mensilakan Al-Fadhil Ustaz Yusof bin Abdul Qadir, Ketua Pemuda PAS kawasan Ketereh, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan pada malam ni. Pihak majlis dengan segala hormat menjemput dan mempersilakan. Takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fidat bin Osman. Ya, apa ni kehadiran Al-Fadhil Ustaz Jah kita. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fidat bin Osman, yang juga merupakan Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS kawasan Ketereh. Yang berhormat Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Qadir, Ahli Parlimen Ketereh. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Nik Mahdi Nik Mahmud, penyelia Dun Kok Lanas. Seterusnya kepada ketiga-tiga penceramah kita pada malam ini, iaitu dua penceramah jemputan kita pada malam ini. Yang pertamanya, sebagaimana yang disebut oleh pengerusi majlis kita sebentar tadi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Azharizal, iaitu Zakja kita yang menggantikan yang berhormat Kak Allah ataupun yang berhormat Wabi Zailah tidak dapat hadir pada malam ini. Dan keduanya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wani, yang juga merupakan sesuatu politik bagi Datuk Bentara Setia Tok Guru, dan seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa PAS kawasan Ketereh, Dewan Muslimat PAS kawasan Ketereh, Dewan Pemuda PAS kawasan Ketereh, MTD Kok Lanas, seterusnya UPU di sini. Dia tersebut sini dua hijau ni. Seluruh kepimpinan Pakatan Rakyat, seluruh kepimpinan Pemuda, kepimpinan MTD, DON, UPU, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertamanya marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita semua dapat turun. Kita semua dapat hadir di dua hijau kita pada malam ini untuk sama-sama untuk mendengar penjelasan-penjelasan yang bakal disampaikan oleh para pimpinan kita pada malam ini. Dan ini merupakan satu medium kita, Pakatan Rakyat khususnya PAS, yang mana kita cukup terhad untuk mendapat berita-berita, untuk mendapat perkembangan-perkembangan terkini mengenai sama ada negeri kita di bawah kepimpinan Tok Guru kita ataupun kepimpinan di peringkat negara kita. Bagaimana hal-hal yang berkaitan, isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat, yang berkaitan dengan rakyat. Bagaimana tindakan musuh kita UMNO Barisan Nasional. Maka dengan medium ini sahaja yang terhad kepada kita, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh pengurus kita pada malam ini, pentas memuda di seluruh kawasan, kita anjurkan ceramah, kita anjurkan program penerangan kepada seluruh muslimin muslimat rakyat Kelantan, supaya isu-isu yang berbangkit mengenai rakyat dan kepentingan rakyat dapat dijelaskan sejelas-jelasnya. Adalah alhamdulillah pada malam ini kita dapat turun. Tak kira umur, mari kedua hijau kita ini dalam parlimen ataupun kawasan Ketereh, yang mana sebelum ni kita anjurkan pentas pemuda di Melor, sebelum ni kita anjurkan pentas pemuda di Kadok, dan ini siri ketiga bersempena dengan sambutan 22 tahun Kerajaan PAS Kelantan memerintah.
maka kita sampaikan segala mesej, segala maklumat kepada adik kakak semua, khususnya kita di kawasan Ketereh ini. Dan saya pada malam ini mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada penceramah-penceramah kita yang meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita memberi penerangan berkaitan isu-isu yang patut kita semua tahu dan kita luas sebarkan kepada masyarakat setempat khususnya. Begitu juga dengan seluruh ahli jawatan kuasa yang menjayakan majlis kita pada malam ini, dan terutamanya kepada muslimin dan muslimat yang menafkahkan diri pada malam ini untuk sama-sama turun di dua nija ini untuk sama-sama mendengar penjelasan oleh para pimpinan kita. Dan untuk itu sahaja bagi saya Dewan Pemuda PAS kawasan Ketereh sebagai alu-aluan kepada program kita pada malam ini, dan mudah-mudahan program yang kita anjurkan pada malam ini mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, seterusnya melebar luaskan maklumat kita untuk kita sama-sama pegang, untuk sama-sama kita sebarkan kepada saudara-saudara kita, anak beranak kita, supaya kita pada PRU yang ke-13 ini sekali lagi kita menerajui kemenangan, dan seterusnya kita mengekalkan kemenangan di negeri Kelantan ini, dan lebih besar lagi insya-Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di atas usaha kita yang tidak kenal jemu, insya-Allah kemenangan di peringkat negara akan berada di pihak kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf bin Abdul Qadir, Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Ketereh, di atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya pihak majlis dengan segala hormat menyumput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Nik Mahdi bin Nik Mahmud, penyelia Dun Kok Lanas, merangkap setiausaha PAS kawasan Ketereh, untuk menyampaikan dan juga mewakili Abang Mi dan juga Ustaz Wai Ismail yang tak dapat hadir pada malam ini kerana ada urusan di Kuala Lumpur, dan selaku wakil daripada kawasan, pihak majlis dengan segala hormat menyumput dan persilakan Ustaz Nik Mahdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Fida selaku pengurusi majlis, merangkap ketua penerangan Dewan Pemuda PAS kawasan Ketereh, yang dihormati Yang berhormat Abazi Ahli Parlimen kawasan Ketereh, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Wan Nik Wan Yusof, Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Negeri Kelantan, merangkap pengarah JPN Negeri Kelantan, yang dimuliakan yang berbahagia Haji Asy'ari Mamat Abayi, Naib yang di-Pertua PAS kawasan Ketereh, merangkap pengarah JPN Dun Kok Lanas, dan ahli jawatan kuasanya, yang dimuliakan penceramah jemputan kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Nur Ariza,
Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Yusuf Abdul Qadir, Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Ketereh dan ahli dan kuasanya, seluruh kepimpinan parti PAS dan keadilan semua peringkat, pegawai-pegawai keselamatan, penghulu-penghulu, dan kepada Abang Daud sekeluarga selaku tuan rumah, muslimi muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Dan juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada dan bersama dengan pentas pemuda bagi menyambut kemenangan Parti Islam Semasa PAS di Kelantan buat tahun ke-22. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berbekalkan keimanan dan kekuatan jentera kita, kita dapat mengekalkan kemenangan di negeri Kelantan. Dan insya-Allah kemenangan di negeri Kelantan ini yang telah menghasilkan kemenangan-kemenangan di beberapa negeri yang lain dalam PRU yang ke-12 lepas. Dan insya-Allah yang kita bergabung 4 negeri Pakatan Rakyat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan raya yang ke-12 yang lepas, dan terbukti dalam perkiraan audit negara bahawa 4 negeri di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat mendapat kecemerlangan dari sudut pengurusan keuangan negeri. Muslimi muslimat, hadirin hadirat sekalian, apa yang penting kepada kita apabila kita menghadapi pilihan raya, maka kita sudah tentu menghadapi pelbagai fitnah, pelbagai isu-isu yang ditimbulkan oleh pihak musuh kita yang ingin mengelirukan pengundi-pengundi yang mereka cuba memberi gambaran buruk kepada parti kita dan kepada kerajaan kita, dan juga termasuk pimpinan kita semua. Dan alhamdulillah, segala fitnah, isu-isu yang ditimbulkan oleh pihak mereka dapat kita hadapi dengan baik. Dan alhamdulillah, boleh dikatakan keseluruhan pengundi pada hari ini, orang panggil telah celak mata dan telah pun tahu taktik kotor UMNO, Kerajaan Barisan Nasional. Setiap benda hak dia timbul dalam surat khabar, setiap isu hak dia timbul dalam TV, dalam media, betul lagi orang kapu kata pelawak, tak tu fitnah, cerita-cerita yang direka, cerita-cerita yang diada-adakan. Dan alhamdulillah, keburukan UMNO telah terdedah dan kejahatan UMNO telah diketahui oleh pengundi-pengundi. Taruh lagi pada hari ininya ialah apa yang kita bimbang dengan keyakinan UMNO, bahawa UMNO yakin bahawa mereka akan kalah dalam PRU yang ke-13 nanti. Kita bimbang mereka menggunakan taktik kotor dalam PRU yang ke-13 nanti. Itulah kita mengharapkan kebangkitan rakyat dengan kesedaran yang mendalam, dengan kesedaran yang tinggi terhadap kejahatan, terhadap keburukan taktik yang disusun oleh UMNO ini. Apabila kebangkitan rakyat, kalau kita pakak-pakoh PAH belakang, pakak-pakoh PR belakang, insya-Allah dia buatlah jahat setara mana, taktik kotor setara mana pun, mereka tak dapat mengekalkan Putrajaya, insya-Allah.
Muslimi muslimat, hadirin hadirat sekalian. Apa yang penting kepada kita pada hari ini? Kita nak ambil semangat dan ruh Idul Adha, atau kita nak ambil semangat dan ruh ibadat haji, ibadat korban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Hari ini kita berada 3 Zulhijjah 1433 Hijrah. Sebagaimana yang kita tahu, ibadat haji ini rukun Islam yang kelima. Dan ibadat haji ini satu ibadat, kalau kita perhati dalam senara-senara ibadat, dia lain daripada yang lain. Yang mana kalau semaya, ya Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita, kita boleh buat di rumah, kita boleh buat di masjid, kita boleh buat di Kelantan, kita boleh buat di Kuala Lumpur, kita boleh buat di mana-mana. Begitu juga ibadat puasa, ibadat zakat. Tapi haji ni tak. Tuhan kata tak boleh haji ni mu kena pergi buat Mekah. Tak boleh kita nak buat di Malaysia, nak buat di Kelantan tak boleh. Kalau kita kira apa, kalau nak buat Kaabah dah. Buat Kaabah 4 segi tu kan. Kita buat Bukit Safa, Bukit Marwah dah. Mina tu 4 Jamrah, Melata tu kita boleh buat. Kita boleh bina. Tapi Allah Ta'ala tidak bermaksud sedemikian. Allah Subhanahu wa taala perintah kita supaya pergi Mekah nah. Kalau semaya tak perlu kita pergi ngadap Kaabah sana. Kalau puasa kita tak perlu pergi Mekah, pergi ke Madinah kita tak perlu. Kalau zakat kita boleh buat keluar sini je. Tapi ibadat haji Allah Taala minta supaya kita pergi sana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya rumah hak mula-mula sekali Baitullah yang diletakkan di muka bumi ini, kata Allah Ta'ala, iaitu di lembah Bakkah, bernama Bakkah, iaitu di Makkah, yang mana penuh petunjuk daripada Allah kepada sekalian alam. Padanya terdapat tanda-tanda penjelasan-penjelasan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Antaranya ialah maqam Ibrahim. Dan sesiapa memasukinya, kata Allah, maka dia akan dijamin keamanannya. Dan bagi Allah ke atas mas kalian manusia itu adalah wajib manusia mengerjakan haji. Bagi sesiapa yang ada kemampuan istita'ah pergi ke sana. Dan sesiapa yang kufur, kata Allah, sesungguhnya Allah amat terkaya. Dan Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Muslimi muslimat, hadirin hadirat sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahawa ibadat haji difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu untuk pergi ke sana. Sebab itulah bagi orang tak mampu, kan, dia jatuh orang panggil hukum fardu tersebut. Jadi oleh kerana itu penting kepada kita melihat kenapakah Allah Taala suruh kita pergi sana. Dan sebahagian besar ibadat haji ini kalau kita perhati adalah untuk mengingati Nabi Ibrahim alaihissalam bersama isteri dan anaknya. Kalau kita perhati sebahagian besar ibadat haji ini adalah untuk kita pergi sana buat balik gapo dia yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim ni berkahwin, tak dapat anak. Siapa umur lanjut dah, usia tua dah, barulah Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat gi bagi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa Allah Taala hantar kami ini untuk khabar gembira kepada engkau dengan kurniaan anak Ismail alaihi salam. Jadi apabila boleh anak, kan, Siti Hajar pun dah tua dah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buat turun wahyu, waktu turun perintah supaya Nabi Ibrahim ini membawa anak kesayangannya ini bersama dengan isterinya ke lembah Makkah, ke lembah Bakkah.
Di Mekah, kita kata Mekah tak ada gapo satu. Tak ada gapo satu Mekah. Pada jarak, pada terkukur. Pokok tak ada, air tak ada. Nabi Ibrahim apabila itu wahyu Allah, itu perintah Allah, dia tak kecek banyak. Dia tak tanya Tuhan bapa, Tuhan musuh pergi sana. Air tak ada. Rumah tak ada. Pokok tak ada. Tapi kerana itu perintah Allah, terus beliau mengajak isteri ke lembah tersebut. Apabila sampai sana pula, Allah Ta'ala suruh tinggal. Tuhan suruh tinggal. Apabila Tuhan suruh tinggal, apabila Nabi Ibrahim menceritakan perintah Allah Ta'ala itu kepada isterinya, lalu Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, adakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu kepada isterinya bahawa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tinggal mereka berdua, isteri dan anaknya itu, demi menjalan perintah Allah, tugas dakwah. Tinggalkan anak berdakwah. Apabila itu jawapannya, Siti Hajar terus menjawab, kalau begitu, Nabi Allah, teruskan, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar sanggup jaga anak dia seorang di lembah tersebut, dalam keadaan bombing, kering kotor. Tak ada air, tak ada makan ni. Enggak, apabila tak ada air ni, mak hak nyusu anak ni lama-lama kering susu dia. Apabila kering susu dia, tak ada air, anak menangis. Apabila anak menangis, ketika itulah Siti Hajar pergi ke Bukit Safa, tengok atas bukit tempat tinggi sikit. Tak? Tengok tempat tinggi sikit, itai. Pergi bunyalik sana pula, tengok Bukit Marwah pula atas bukit tu, tengok itai air. 7 kali berusaha untuk cari air untuk jaga anak dia. Tiba-tiba dia bunyi air. Kak dengan anak dia, ya Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan tumit yang mulia, lahirnya air di sana, air Zam-Zam sampai ke hari ini. Inilah kekuatan iman, yakin dengan Allah. Apabila laksanakan perintah Allah, walaupun pada zahir kita tengok benda tu tak munasabah, tapi kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bagi kepada Nabi Ibrahim dan anaknya dan isterinya, sampai ke hari ini Mekah menjadi satu bandar yang begitu maju. Mekah menjadi satu bandar yang begitu, orang panggil dari sudut kemajuannya begitu majulah. Sebab setiap tahun orang pergi Mekah haji 2 juta, pergi umrah tak sadut kira. Makanan pula sana dulu tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada orang panggil pertanian, tapi buah gapo tak ada Mekah. Menjadi sebuah bandar yang maju, moden dan sebagainya. Hari ini Tuhan suruh kita pergi tengok. Inilah hasil iman, keyakinan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana pengorbanan mereka apabila sampai perintah Allah Ta'ala. Apabila Nabi Ibrahim diperintahkan kembali oleh Allah untuk pergi ke Mekah, untuk melihat anaknya bersama isterinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah Ta'ala merakamkan, Tuhan kata, Tuhan berfirman, tak kala Ismail alaihissalam tu sampai umur dewasa, lalu ayahnya berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Apakah pandangan engkau, wahai anakku? Lalu Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. InsyaAllah ayah akan mendapati saya tergolong dari kalangan orang-orang yang sabar. Ini jawapan anak. Apabila ayah dia rayak Tuhan suruh sembelih, anak tak ada kelabah, tak ada takut, tak ada tanya ayah, ayah, khabar aku ayah. Orang ni anak jatuh sore aja ni. Orang ni orang panggil tak ada dah zuriat ayah ni. Tapi penuh yakin dan
penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Ibrahim sebut begitu, Nabi Ismail terus jawab, buat ayah, laksanakan perintah Allah taala. Ini dia. Sebab itulah Allah taala suruh kita pergi Mekah ni, suruh kita tengok sendiri tempat Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ismail, tempat Siti Hajar yang telah orang panggil melaksanakan perintah Allah, taat setia mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sanggup mengharungi kehidupan kesulitan dalam kehidupan, dan sanggup mereka mengorbankan segala-gala demi melaksanakan perintah Allah taala. Jadi inilah di antara ruh yang penting. Kenapakah kita apabila melaksanakan ibadat haji, Allah Subhanahu wa taala suruh pergi sana, suruh kita tengok sendiri tempat, suruh kita pergi rasa sendiri lagu mana perik mahunya Nabi Ibrahim bersama keluarganya, dan bagaimanakah untuk kita menghayati erti pengorbanan yang sebenar. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian. Jadi oleh kerana itu, untuk kita menghadapi PRN ke-13 ini, perlunya untuk kita melakukan pengorbanan. Perlunya kita kembali kepada iman dan Islam kita. Perlunya kepada keyakinan kita kepada Allah. Kalau orang kata laksanakan Islam akan menghadapi kemunduran, melaksanakan hudud 1.2, rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan. Ini merupakan kata-kata yang boleh orang panggil, kalau orang percaya dengan perkataan ini, orang amin dengan perkataan ini, ataupun orang yang senyap dengan perkataan ini, berarti orang ini merupakan orang yang telah lemah imannya, dan orang ini sudah tentulah mereka tidak dapat menyahut seruan ibadat haji yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Walaupun dia tu pergi buat haji 2-3 kali dah, walaupun dia tu pergi buat haji banyak kali dah, tapi sekiranya lah mereka tidak yakin dengan perintah Allah, mereka tak yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka tak yakin dengan undang-undang Islam yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, sudah tentulah mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mahu kepada Islam, dan mereka merupakan orang-orang yang menghalang daripada terlaksananya hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Oleh kerana itu, kitalah mesti menyahut seruan Allah. Kitalah yang mesti menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kitalah mesti mencontohi Nabi Ismail alaihi salam. Kita korbankan kepentingan lain, walaupun orang sogok kita dengan duit ambil, walaupun orang wig apa kita ambil belaka, tapi nak pakah nak undi jangan. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan pelaksanaan Islam lah negara kita akan aman, pelaksanaan Islam lah negara kita akan sejahtera, pelaksanaan Islam lah negara kita akan dapat memberi kepada kita suasana kehidupan yang lebih baik, tidak sebagaimana kehidupan pada hari ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, kalau Nabi Ibrahim dengan keluarga dia, pengorbanan dia, dapat kita lihat hasil pengorbanan itu pada hari ini, negeri Mekah menjadi satu kota yang menjadi idaman kepada kita semua. Begitulah harapan kita. Sekiranya kita membuktikan pengorbanan kita di tanah air kita tercinta di Malaysia ini, kita tunjuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita sayang kepada agama Allah taala, kita laksanakan perintah Allah, insya-Allah negara kita akan menjadi sebuah negara yang maju, dan menjadi sebuah negara yang diidamkan oleh manusia ramai, oleh orang ramai, untuk mereka duduk bersama kita dan sebuah negara yang aman dan harmoni, yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itulah saja untuk ucapan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita sepanjang malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Ni'am Mahdi bin Mahmud di atas ucapan aluan mewakili PAS kawasan Ketereh sebentar tadi. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang mati Allah SWT, sudah 22 tahun kerajaan PAS Kelantan tertegak di atas bumi Kelantan ini dengan tema, dengan slogan membangun bersama Islam. Sebelum ni, apabila PAS ditadbir oleh kerajaan Kelantan, ada suara-suara yang mengatakan bahawasanya 3 bulan dia ni. Tak.
Ne boleh ya dia ni. Tak. Pakai semuta reti takbir ke apa dia. Tak. Pakai jubah nak takbir negeri. Ne boleh lepas daripada 3 bulan ke ne boleh sepah pada ne boleh setahun, 2 tahun, 3 tahun dan alhamdulillah. Baru-baru ni dia buat slogan 20 padedah. Tak. Dan alhamdulillah pada malam ininya 22 tahun kita meraihkan kerajaan PAS Kelantan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Abdul Aziz bin Nikmat. Dengan segala rahmat, inayah dan taufik daripada Allah SWT, kita dapat merasakan pembangunan yang ada dalam negeri Kelantan ini. Bukan pembangunan tu kita boleh lihat bangunan, tetapi pembangunan rohani yang telah dibangunkan oleh Tok Guru kita. Dan inilah yang ada hasil daripada kerajaan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan kita sepatutnya bersyukur pada Allah SWT kerana kita berada di bawah kepimpinan ulama. Nah, jadi bersempena itu juga kita ada tanggungjawab dan tugas kita masing-masing untuk mengekalkan kepimpinan yang ada sekarang ini. Dan inilah tujuan kita. Tak lain dan tak bukan kita kena kerja keras dan sebagainya untuk mengekalkan kepimpinan yang ada pada hari ini. Untuk seterusnya pihak majlis dengan segala hormat menjemput dan persilakan Yang Berhormat Haji Abdul Aziz bin Abdul Qadir, Ahli Parlimen Ketereh, untuk menyampaikan ceramah beliau pada malam ini. Pihak majlis dengan segala hormat menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Didak selaku pengurusi majlis, yang berbahagia Tuan Haji Wani Iwan Yusof selaku pengarah pilihan raya PAS Kelantan berangkat sosial politik, yang amat berhormat Menteri Besar Kelantan, penceramah undangan kita juga Al-Fadhil Ustaz Azriza Muhammad Alawi, Al-Fadhil Ustaz Nik Mahdi Nik Mahmud selaku seusaha PAS kawasan Ketereh merangkap penyelidik Kok Lanas, Al-Fadhil Ustaz Yusuf Abdul Qadir selaku Ketua Muda PAS kawasan, tak lupa juga Kanda Tuan Haji Alwi, Tuan Haji Asy'ari bukan Datuk Lui, Tuan Haji Asy'ari Mamat selaku naib ini Ketua PAS kawasan, seluruh kepimpinan kawasan, pimpinan keadilan, Tutuk Hulu, Iman, Muslimin Muslimat, hadirin hadirin kasih sekalian. Terlebih dahulu sama-samalah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya. Alhamdulillah cuaca comel malam ni, walaupun tengah hari tadi semalam lebat hujan, tengah hari tadi pada tapi alhamdulillah malam ni memberi ruang kepada kita untuk mendengar penjelasan isu-isu semasa, kerana pilihan raya ni kemungkinan dekat pun ada, kemungkinan jauh pun ada, tetapi tak boleh lebih daripada 28 hari bulan 4 tahun 2013 ni. Kok mana-mana pun Dewan Rakyat ni akan bubar dengan sendiri. 2 bulan dalam masa 60 hari tu dia kena buat pilihan raya. Pasal tak lagi dah. Setakat tu ya dia bolehnya. Pilihan raya ni apa dengar kecek kat meh-meh payah pada nak cari. Nak cari Lailatul Qadar, payah pada Lailatul Qadar pilihan raya di Malaysia ni. Lailatul Qadar dia jangka 10 hari tu kekal lah situ, kita tak tahu. Tahun lepas bulan 3, pas bulan ni, pas bulan 9, bulan 11 ni pula. Tapi hamba dengar semarinnya dalam di parlimen ada orang-orang, mungkin kabangi juga pun tak tahulah. Kemungkinan besarnya presiden yang selepas presiden Dewan Rakyat lalu sedang berjalan habis 27 bulan 11 ni, katanya selepas pada tu biasanya seminggu akan disambung dengan presiden Dewan Negara. Tapi katanya surat panggil tu ada dah, tapi kata nak tarik balik. Sumber sulit lah rasanya kata nak tarik balik. Kalau tarik balik Presiden Dewan Negara tu, kemungkinan pilihan raya lepas orang balik haji bulan 12 ni, kemungkinan waktu buat kita bersedia kena comel molek, sebab Putrajaya ni dalam tangan kita dah, cuma kita kena jaga molek je. Hambanya sebelum nak pergi jauh tahu nak raya tempat kita ni soal air kadang hamba baru ni ada lah diberi masa walaupun pendek 10 minit kecek soal air kadang ni. Hamba tanyalah Kementerian Pertaniannya,
Bapa yang pengurusi kadar tu sibuk duk bersalah kepada tok guru. Duk bersalah pada kerajaan negeri Kelantan, petani tak boleh tanam padi ni kerana kita duk korek duk ambil pasir, sejuk pasir, duk tebal balok. Jadi saya ingat ambo balok ni tebal sok mudah, pasir ni kalau tak sejuk sumbat lama dah sungai ni. Tapi itulah alasan dia bui pada bahawanya air tak boleh bekal hok musim baru ni kerana masalah sana. Amo tanya menterinya, apa tak royak kata masalah soal benteng untuk nak memastikan air mari ke muka pam tu, apa tak royak? Sedangkan benteng tu dibuat semasa kadar tubuh dulu, dia ada jangka hayat dia benteng tu. Benteng tu mengikut pegawai kadar bisik kita, biasa dia mengikut kajian dia jangka hayat benteng tu 25 tahun je. Kan memang sampai 25 tahun terbalik. Amo tanya menteri, kalau dah kita ada jangka hayat 25 tahun, berapa tahun dia ke 24 tu kita tak buat selalu benteng baru. Kita sepatutnya kita buatlah ada benteng baru, hak tu rutuh lah hak baru ada dah. Ni dok. Rutuh hak tu baru nak buat hak baru. Buat hak baru jangka siapnya 15 bulan 8 tahun 2011 lagi. Setahun dah lepas pada tu learning tak siap lagi tu. Sebab itulah air tu tak boleh tak berkumpul mari ke muka pau. Apa ya duk tak royak hak tu katanya. Duk sabit soal lain. Dan mau tanya pula dalam maklumat dalam mail lah. Katanya tender diberi untuk buat BT tu 1.4 juta. BT tak siap, lah ni PT kena bayar kau saya kat tu 4.4 juta dah. Hampir 200% dah naik. Tak siap-siap juga setahun dah. Kamu tanya ada kau tindakan telah diambil kepada syarikat ni, kalau tak ambil lagi kenapa? Dan apa ke tindakan kementerian terhadap benda ni, terhadap pengurusi kadar dan kadar semua ni. Tapi malainya masa menteri nak jawab tu, ambo Datuk Seri Anwar panggil ada berjumpa dengan Filipina. Jadi dia panggil, jadi ambo tak boleh dengar, jadi kena ambo kena pergi baca lah dia jawab ke mana esok. Hari Senin ni dia kita ada jawatan kuasa, kita kalau ada apa-apa kita akan bangkit balik. Dia janji dengan ambo masa ambo tubik dulu. Timbalan menteri yang menjawab, dia janji kerugian itu tak sampai mereka kerajaan pusat akan bantu petani. Tapi petani dah ada telefon kitanya duk minta baca padi dah. Padi itu kena kira baca padi dah pula dia kata sekali kurangnya. Jadi lah ni mana tak ada bantuan yang diberi. Janji dia dalam parlimen pun janji palsu ya pada Senat Nasional ni. Tubik luar ni royak bermacam-macam. Mai ujuk kepada ambo apa ya Datuk Seri Anwar panggil mesyuarat pendengar sekali dengan Filipina berapa tu? Filipina ni bukan Filipina pendatang asing tu. Filipina yang menjadi orang kanan kepada kemenangan Presiden Filipina hak baru ni. Nono Aquino ni. Baru dia Filipina pun presiden baru dah ni. Jadi dia mari dia ayat kita, dia nak mari nak tolong kita. Dia bui gelar kita suruh pakai. Apa kamu tak pakai lah pasal gelar ni kata-kata. Jadi ada kalau dia tolong buat berjuta gelar. So mari mana undi untuk perubahan demi rakyat. So kita pakai. Not depan dia kita pakai lah hormat dia tu. Maknanya dia bersungguh. Kenapa dia ni bersungguh sangat nak tengok Najib ni tak meretah dah Malaysia. Ni apa? Kita pergi juga. Dia kata dia rakyat ni. Dia bincanglah soal bukan di Malaysia. Dia kata awak di Malaysia, orang Malaysia ni sepatut lama dah terima Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi kerana pun awak ni ada macam-macam. Tapi biarlah dia kata dari segi kajian dia. Kajian negara-negara lain ini adalah peluang yang paling baik. Dia akan mengikut kajian dia nya Pakatan Rakyat ni akan ke Putrajaya. Buat pilihan raya bila-bila masa kita akan Putrajaya. Dia kata Anwar Ibrahim ni dia kata bukan Malaysia aja no. Asia ni nak kepada Anwar Ibrahim dia kata. Semua pemerintahan presiden baru ni membawa pendekatan yang lebih kurang dengan Anwar Ibrahim bawa dia kata. Kita ada ayun suci di Burma dia kata. Dan insya-Allah akan memimpin Burma. Di Filipina ni alhamdulillah dia rakyat presiden dia lah. Presiden Indonesia dia kata tahun 2014 tak boleh tanda dah. Maka kita memerlukan satu kepimpinan baru untuk Asia, bukan untuk Malaysia saja. Kita buat kita ni apa tak ambil Najib. Dia senyum, tapi dia tak ulah lah mungkin kerana dia ni jawatan besar, dia bimbang nak ulah apa-apa, tapi dia senyum je. Dia tak komen apa hal Najib ni. Tapi dia mintanya supaya kita buat kerja habis-habisan, ruang dia peluang kita ni buat di pilihan raya mengikut kajian presiden negeri dia sekalipun daripada hak dia dengar daripada lain pun kita ni ke Putrajaya. Hak itulah Najib takut sangat nak buat pilihan raya. Dia ajar pula kita nak ngeping lah ke mana. Tapi memanglah kadang-kadang dia ajar tu beza dengan tempat dia. Negeri kita mungkin beza. Tapi kerana kepentingan orang luar pun mari nak ayat kita bahawa Najib kena tukar.
Dan Najib kebetulan Najib lah ni duk menyahu. Hak dia ada buat perjanjian dengan Mindanao, Sulu apa semua. Semua di Filipina lah ni ke. Dia kata, saya sendiri yang bawa Anwar Ibrahim ni pergi jumpa belaka dengan ketua perunding bagi pihak Filipina, bagi pihak MILF, MNMF, Nomiswari dulu pun semua. Pergi jumpa dengan Wahid belaka dah. Dia kata, benda ni kita bicara belaka. Tapi biarlah, Najib nak ambil nama tu, biar dia ambil lah. Bahawa dia lah yang berjasa menamakkan saudara di Filipina ni. Tapi bagi dia nya tak sesama molek lagi, kerana hak Najib duk guna tu hanya segolongan aja. Berbagai-bagai lagu, dia ada lagi ketua kaum, dia ada lagi hak general-general sendiri ya. Sepatutnya diambil kira bersama, tapi tak apalah. Najib nak menyahu tu biar dia menyahulah, dia katanya. Tapi kita tengok, kita balik pada negara kita, kalau lo ni dalam sidang parlimen tu soalan ni hak hangat sikitnya hak sama ekor ni. Apabila kita lalu ikut traffic light ni, kita insya-Allah tahun depannya beringat kalau lalu traffic light di depan sekolah bahasa Kok Lanah. Kena beringat situ akan ada kamera. Tahun depan ni akan pasal. Apabila kita kaji kamera ni, kalau kita daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Kota Baru ni, kita ada emergency lah misalnya, derah semua. Maka setiap kamera tu akan pukul kita. Sama kita kena bayarnya 8,400. Daripada Kuala Lumpur mai Kota Baru 300, dia tak boleh kurang tu, kita kira bayar minimal 300. Dia boleh sampai daripada 300 sehingga 2,000. Tapi kita kira 300 lah. Kalau tak nak bayar 300, J 2 hari. Terasa sikit lagi puak kita ni tak boleh J. Daripada Kuala Lumpur mai Kota Baru 8,400 dah. Pada Kelantan di Tanah Merah nu, bak kau babuk buat JPJ ni, tempat tak ada traffic light dia kita juga ada so tu. Traffic light tak ada, tapi kamera dia ni akan pasal situ. Di Tanah Merah tu. Bak kau kenapa dia jadi gini ni? Kenapa dia jadi nak pasal sangat kamera ni? Pitih tak ada tu so. Nak kaya toke-toke hak baik dengan dia. Tidak dia je cadai token ni mari cadai buat gini. Dia buat syarat. Sama ni bukan piti. Sama paling kurang 10 juta setahun. Amo kira kalkulator amo tak tahu jawab apa. Dia tu huruf besar dah berkali 3 bilion lebih kurang setahun. Tu minimal. Sama kepada rakyat ni kena tubik 10 juta, 2 syarikat, 5 juta syarikat. Kalau dulu kalau jam di traffic light, polis dia akan ambil alih dok polis dok ini. Ni dak. Lah ni polis tak boleh ambil alih kerana kamera tu kalau merah lalu merah pa dia pukul gambar, lalu merah pa dia pukul gambar. Polis pun bengong lah ni. Polis sendiri pun tak tahu dia nak buat lagu mana sikit lagi kalau jalan jam sepatut dia ambil alih kawal tu. Kemungkinan dia tak boleh ambil alih kerana nak mati kamera tidak mudah. Kamera ni syarikat yang jaga. Syarikat swasta jaga bukan kerajaan jaga. 2 syarikat diberi. Beta tegak etos. 2 syarikat ni siapa dia di belakang tu dia mau cek belakang dah lah. Seorang tu orang kanak cuak soilet. Ada kaitan dengan cuak soilet. Hak mari buat kenyataan kalau buat hudud di Malaysia ni 1.2 juta maknanya rakyat Malaysia tak boleh kerja. Tapi perkasa senyap, yang UMNO pun senyap. Perkasa hari ni kecek sikit, ada perkasa kecek sikit hari ni. Tapi UMNO hak duk sibuk. Hak samuh apa nak belah samuh apa senyap ada jadi AP tu. Tak tegur napa? Cuak soilet kata kalau buat hudud di Malaysia ni 1.2 juta orang tak boleh kerja. Sebab apa apabila buat hudud orang tak boleh kerja ni apa kaitan ni? Tapi UMNO senyap kerana ini sahabat korek dia. Dia ada bicara soal mudah soal kita. Tapi kalau mari di Kelantan, kalau ada persatuan yang agak UMNO, hidup Melayu. Melayu mana? Itu kita kena kira belakang dah soal keperluan untuk kita masa depan kita. Balik pada parlimen. Dulu dalam bulan 10 apabila dibentangkan undang-undang buat kuasa undang-undang JPJ ni, orang hak UMNO ahli parlimen UMNO ko sokor. Kita netejak dawal lagi. Ngundi nah, bukan kata nak ngundi. Tidak ngundi setuju kata setuju dok. Tak setuju kata tak setuju dok. Ngundi pakai bila belah bagi dia panggil. Alah lah kita. Apabila belah bagi, kalah kita. Tapi apabila buat pelaksanaan 25 bulan 9 baru ni, dalam masa sehari 2,952 sama dah keluar. Kesalahan dah keluar. Tu baru pasal 14 butir kamera baru dalam masa sehari. Kalau pasal 814 butir ni wallahu alam lah berapa boleh kira lah. Kali lah kalau kita kiranya. Sepatut pasal seluruh Malaysia 814 setakat ni.
Baru pasal 14 butir dalam masa sehari 2 hari tu 2,952 tu kenyataan hak dibuat oleh ketua pengarah JPJ. Tapi kenyataan hak dibuat oleh menteri dalam parlimen beza. Dalam masa 2 hari tu pun beza jawapan pun ni. Hak menteri kata 3,334 gitulah. Kalau amo tak silapnya. Hak pengarah JPJ kata 2,952. Ada masa 2 hari tu pun beza dah royak ke rakyat. Royak di luar lain, royak dalam parlimen lain. Maka masa sidang yang baru ni bangun pula lah ahli parlimen KJL. Apabila serah rakyat dia duduk telefon dia, okay, berat kena lagu ni, okay, tak akan undi kita. Menetek habis-habis saya pula tu. Wakil rakyat Barisan Nasional ni kita kata, dia ni double standard ni. Kalau dia ikut, kalau Najib kata gitu dia ikut. Tapi kerana tak tahan tu, dia kata kena tangguh ni. Ni bukan nak mengesahkan undang-undang, nak mencegah kesalahan jalan raya. Ni nak menguturkan syarikat-syarikat ni. Ni Mak Aziz Rikadin han topik dalam televisi tu kan. Maka bangun ahli parlimen Kuala Kedah nyetel atas muka. Hang barulah musaka apa dia kata. Dia kata tu jangan main gitu, dia kata ni soal ni untuk kepentingan rakyat. Hak bincang mula tidak kepentingan rakyat ke? Tak berkata maka merah muka. Ni cara perbahasan ahli parlimen Barisan Nasional. Dia buat walaupun rakyat dia tak sokong, walaupun dia sendiri tak sokong, tapi dia kecek lah kerana kemungkinan nak kursi pula. Tak ada ketulisan untuk rakyat lah, untuk diri dia aja. Tapi dia bincang-bincang ni, dia kemungkinan sama ni kemungkinannya tak tahulah lagu, tapi hamba rasa dia akan buat. Kelantan ni telah dicakap bahawa tahun depan ni semua akan pasal. Di Kota Baru lah banyak yang kita di parliamentary ada, alhamdulillah cuma ada situ. Alhamdulillah ada situ ya setakat ni. Jadi kita pakat beringat lah, sebab kalau kena memang dia apabila topik gambar tu, kalau mula sama ekor tak boleh pergi mahkamah. Tapi apabila dipindah undang-undang JPJ ni boleh pergi mahkamah tu. Maka kalau kita tak boleh bayar 300 J 2 hari. Kalau sekali 300 tu mungkin kita boleh bayar, tapi kalau acak-acak kena main beribu kat sedia masuk J lah kita. Kali berapa sama 2 hari tegak. Makan free lah kita buat kita ni kalau duk tanggung lagi Barisan Nasional ni. Makan free ramah buat kita ni. Alhamdulillah. Kita pergi ke tajuk lain ni, kita rasa kita boleh terima dah, insya-Allah kita tak undi dah Barisan Nasional ni. Kalau ada undi lagi tu berat lah. Berat sangat. Kita tengok juga soal gerak ke. Apabila KJL Kedah nak istihan nak buat macam KJL Kelantan buat ke, ila mari artis tu lah, mari Wadina alhamdulillah lah ni dia. Mari namun apa tu? Berlaku tu pawecik dia kan. Nak ada di pasir tumbuh tu pakai tudung mari Kelantan. Mari Kelantan ni pakai tudung, waktu pakai lindak orang pakai tudung. Tapi KJL Majlis Pemandangan Halus nak buat kata. Ketua Pemuda Gerak ke orang yang paling latih menetai. Dia kata ni tak sebi orang jatuh pakai seluar ni, takut orang jatuh ni mudah terasa. Jadi dia berbahaya tu. Jadi kita nak suruh ilah ni suruh pakai comel, baik lelaki baik perempuan. Tapi dia katanya kalau buat lagu ni menyekat kebebasan, tidak menghormati kebebasan memberi iklan. Tapi tak ada juga pemuda UMNO Khairi Jalmudi, tak ada pun senyap pun. Tak ada daripada perkasa pun senyap lagi setakat ni. Cuma hak jauh tadi ada dia kecek sikit cuaca elok tu. Jadi dia tak seuni cuaca elok dia katanya. Tapi yang berasa dok. Sebab masa hamba bangkit soal air di Kelantan ni. Soal air di Kelantan hamba kata ni hipokrit. Kita buat demonstrasi di Kuala Lumpur tuntut soal pilihan raya bersih ke apa, demo kata kita ni sepuluh beruk. Berlaku apa tidak macam ni. Tapi apabila demo buat di Kota Baru masalah air, demo buat demonstrasi. Ini adalah perbuatan yang terlalu hipokrit. Royak lain buat lain. Cak bila bangun terlalu dia. Tapi orang kata minta maaf lah. Pasal mah kata pasal masa tak ada. Tidak kita bui dia, kita hendak situ sikit dah. Bangun selalu, mana nak royaknya dia ni betul. Kalau masalah lain bangun selalu. Tapi dalam saat ni senyap lah. Senyap, tak kecil-kecil, semua dia bolehnya pakai baju gombel. Ni pakai bunyi mana nak hari lah di parlimen tu. Walaupun pakai baju gombel, kalau bini telefon tak nak duduk. Hari tu depan hamba ni mari kau ni bawa ni. Dia marah kalau dia pakai kereta dia. Cepat-cepat lah mari Suraya duk tunggu ni kata. Kamu kita ingat Suraya ni siapa? Kena kau bini dia. Marah kalau dia pakai telefon. Kita tegur pun tak sip kecek. Tapi kalau dalam parlimen ni nampak besoklah.
Hakikatnya kerana nak kursi Pasir Mas tu katanya. Dulu dia pergi gaya Tok Guru ni alah biasalah muka lembut apa ke. Percayalah bila kecek dia ingat kau dia berkali kecek. Bui, ni duk gaya Barisan Nasional nak pula tanda atas barisan. Sebab kalau tanda atas bebas di Pasir Mas tu out lah. Pasal mula masa dia tanda do mula. Saya rapik dia jumpa orang dia kata, "Weh, masa nak tanda do mula, dia kata kok mana-mana tepek tangan aku akan benar." Ni berakhir dia kata ni saya dia tu masuk alik kita tu. Bawa mari ceramah di Melong. Kali dia tanda bebas pula, memang orang tak sih pun tak ada orang akan uni lah berakhir ali ni. Tapi apabila kecek alih parlimen soal ni nampak hebat sangat. Tapi hakikatnya dia tu untuk kepentingan diri dia. Dalam dia duduk kecek boleh jalan pula. Pasal apa dia buat jalan tu? Cina pula. Dia mau katanya opis dia sendiri pun was-was dia bayar sendiri, Cina bayar. Tapi kecek Melayu atas Melayu lah. Tapi hakikat hak berlakunya dan ini menggambarkan kepimpinan yang ada pada hari ni. Royak je suka kau Melayu tapi perbuatannya jauh pada Melayu, apatah lagi pada Islam. Tak ada napung. Jadi kita kok mana-mana pun kalau kita nak royak dalam parlimen lagi hak berlaku sehari tengah hari ni gak black can lah. Jawapan menteri hak bui kita tu seolah-olah jawapan nak menipu je. Tu soal di Hong Kong apabila polis Hong Kong rigak salah seorang orang kanan Muslimin bawa piti 40 juta ni piti orang beri ke Muslimin. Jadi di Hong Kong rigak, tapi apabila kita buat report di sini tak tahu je tiba-tiba Muslimin kata piti itu adalah piti untuk UMNO Sabah. Tu saya dalam parlimen Menteri Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab kepada SPRN jawab tak apa kita terima piti luar. Tak apa, kerana boleh kecil alih kaum UMNO Sabah. Dia kata ada piti tu 40 juta dia kata. Beres. Tapi apabila suara terima sikit piti dari luar negeri, riuh so Malaysia nak siasat, nak harai suara, nak dakwa mahkamah. Tu tak sampai setengah juta lah lebih kurang. Tapi apabila buat ke UMNO, hak dia tak boleh susuk dah, maka dia kata tak apa pula. Dia buat kenyataan dalam parlimen, tak apa kita terima piti hasil. Asal kau ada orang nak bui. Tapi apabila hak lik kita luar berakhir naik jet pun kaduk so Malaysia hari-hari duk sia kerana orang tu bayar tu tak sampai 100,000 pun. Tapi hak dia 40 juta okey. Kalau hak kita tak boleh. Apa je Datuk Seri Anwar naik jet kerana naik jet orang nak bui tu apabila nak pergi suatu tempat di Sabah ni kita tak nak atur flight. Maknanya tak nak atur benar-benar mula-mula gila buat pas nak pergi ke Tuareg pas nak pergi tu kali kita pergi dengan ikut time kita tak ada nak buat majlis tu sediakan orang menunggu ni ramai. Maka ada saya dia ni okeylah kata kita cari jet kita pergi dengan jet. Mana kita boleh pergi semua tempat. Kerana di Sabah lah ni perkembangannya amat memberasakan. Terbalik lah ni. Kalau sepatutnya bila Perdana Menteri pergi baru Datuk Seri Anwar pergi dan tidak. Anwar Ibrahim pergi Sabah, Najib pakai pergi Sabah. Anwar Ibrahim pergi Sabah, Najib pakai pergi Sabah. Jadi terbalik. Kerana setiap kali hak pergi tu masa itu ada timbalan menteri. Hak dulu dia sepatutnya harai dah kursi dia ni sepatutnya harai dah tapi mahkamah selamat dia lagi Allah alhamdulillah. Dia kata apa lagi tempat saya dia kata. Dia duk kecek sama-sama buat kita. Dengan apa telah motor kita dengan Azmi kata biasalah kalau kita nak ngapi pilihan raya muka datuk ni kuat dah. Jadi kita nak pergi ngapi. Sebab hak tobik hari tu tak rajin lagi boleh tobik setara tu di aku minta dia tak teringat di parlimen tu. Penuh tengah hari program tu. Tengah hari pun ramai, tengah malam sama telah di Sabah lah ni. Hak tu dia takut sangat. Hak tu dia takut. Selama ni dia kata Sabah ni ke mana-mana pun dia akan membantu Barisan Nasional kerana di Semenanjung ni Barisan Nasional ni kalah lama dah. 2008 ni kalah dah. Lah ni dak agak ke Sabah dengan Sarawak je. Tapi kalau di Sabah, di Johor, kawasan hak lebih 40% orang Cina, UMNO boleh lerak dah. Wak Imola ni duk dengar, Isai Mudik sendiri tak setandai dah tempat dia di Sembrun tu. Nak lagi nak ganti saya ambil di Batu Tinggi. Kota Tinggi. Kerana situ banyak feda ke apa. Dia boleh rok lagi dengan feda. Tapi kalau hak ramai luar, ramai pengundi-pengundi bukan Melayu, good. Jadi kita cuma maintain lah. Kita cuma jagalah. InsyaAllah negeri Kelantan kita ni dan Haji Wenik lebih tahulah kena dia jaga pilihan raya. Kita jaga Kelantan ni dan kita pastikan parlimen pun kita akan pertahankan semua di Kelantan. Kalau boleh tempat kuli pun kita kena rapah kelik
dijeli bunyi kata Ustaz Mamat Sedak, tapi hamba sebagai ketua keadilan negeri hamba sentiasa dijemput untuk buka cawangan baru di Kuala Balah. Mana dijeli sendiri pun rakyat mula dah bangkit dah. Kali-kali kita sini nak klik kepada Barisan Nasional pula kak, kerana taket bola ataupun kerana 500 ni dalam belum pasti nak wilayah kalau dia boleh raya tak bui kena 200.5 ni pun, ataupun kerana tipu nak kecek PT kita 200 suruh anak-anak kita pergi beli telefon ni pergi undi Barisan pula. Berat benar lah kitanya duduk setakat ni pula lah kita duduk tipu kepada Barisan Nasional pula lah kitanya. Kena dipanggil dah waris-waris kita tak mari ceramah malam ni, insya-Allah kita dengar daripada penceramah-penceramah lain ni, kita kena royak belaka dah, kita kena panggil belaka dah trik ni, walaupun askar 3,000 lebih pun kok lanah ni kita kena ambil dah. Bolah ke Haji Lui ni, bolah ke Datuk Lui ni padai dah. Sebelum jalan raya belum orang lain tak boleh pitih lagi, kemungkinan besar dia boleh pitih dah. Amo tak boleh nak mengesah Rahmat, tapi dia ngukur tu amo tahu saya dia hok kerja dengan dia duk ngukur jalan masa Barisan royak mula berjuta-juta dia boleh pas jalan tu patah dia boleh pitih dah. Kita rakyat ni lah duduk apabila beri taket bola ke keping dua tu tak menyahu habis-habis. Amo rasa itulah sepatah dua kata dalam kalau ada salah silap tu adalah kelemahan diri hamba, ambillah hak baik insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.